Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ini kita ada satu sesi penerangan yang sangat istimewa. Kita nak belajar satu perkara baru dan sangat menyeronokkan. Adik-adik nak tahu tak kita nak belajar apa? Hari ini kita nak kenal satu nama Allah yang sangat indah. Nama tu ialah Al-Hasib. Jadi, tarik nafas panjang-panjang, senyum sikit dan jom kita mulakan penerangan kita hari ini. Baiklah, untuk penerangan kali ini antara perkara yang kita akan lalui sama-sama. Pertama, kenali nama Al-Hasib. Kedua, maksud Al-Hasib. Ketiga, bukti dari Al-Quran. Keempat, kebaikan beriman Al-Hasib. Kelima, jom buat kebaikan. Dan yang keenam, ingat Al-Hasib selalu. Okey, dah bersedia? Jom kita tengok bahagian yang pertama. Bahagian pertama kita, nombor 1, kenali nama Al-Hasib. Nama yang sungguh indah. Okey, mari kita sebut perlahan-lahan sama-sama ya. Al-Hasib. Al-Hasib. Wah, pandainya. Untuk pengetahuan adik-adik, Al-Hasib ini sebenarnya adalah salah satu nama Allah yang maha indah dan sangat sempurna. Allah ada banyak nama yang baik-baik tau. Dan Al-Hasib ni adalah salah satu nama istimewa tu. Ingat ya sebutannya Al-Hasib. Seterusnya, bahagian 2, maksud Al-Hasib. Apa maksud nama ni sebenarnya? Cuba adik-adik tengok gambar keluarga yang tengah gembira memasak sama-sama kat dapur tu. Maksud pertama Al-Hasib ialah Allah Maha Menghitung. Apa maksudnya tu? Maksudnya macam ni, Allah sentiasa nampak dan Allah kira setiap perbuatan baik yang adik-adik buat. Ya, walaupun adik-adik cuma tolong ibu di dapur sikit-sikit, Allah nampak tau. Dan Allah kira semua tu sebagai pahala kebaikan. Hebat kan? Okey, jom kita ulang sebut sama-sama supaya kita terus ingat dalam hati. Al-Hasib bermaksud Allah Maha Menghitung. Kita sebut sekali lagi ya. Al-Hasib, Allah Maha Menghitung. Maksudnya, Allah takkan pernah terlepas pandang sikit pun kebaikan yang kita buat. Tapi kan, ada satu lagi maksud Al-Hasib. Cuba tengok pula keluarga yang tengah seronok berehat kat tepi pantai tu. Maksud kedua Al-Hasib ialah Allah mencukupkan keperluan. Maknanya, Allah lah yang berikan kita makanan sedap-sedap, berikan kita pakaian yang bersih, dan berikan kita keluarga yang sangat sayangkan kita. Pendek kata, segala yang kita perlukan untuk rasa gembira, Allah dah bagi cukup. Mari kita sebut sama-sama sekali lagi perlahan-lahan. Al-Hasib juga bermaksud Allah mencukupkan keperluan. Ya, betul. Allah tu sangat sayangkan kita dan Dia sentiasa jaga kita. Jadi, kita akan rasa sangat selamat dan tenang sebab Allah yang bagi semua benda yang kita perlukan setiap hari. Okey, sekarang kita masuk bahagian 3 pula. Bukti dari Al-Quran, dalil dari Allah. Dalam kitab suci Al-Quran, iaitu di dalam surah At-Talaq, ada sebut yang maksudnya macam ni. Sesiapa berserah kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ni nampak sangat ringkas tapi kan, ia sangat kuat dan menenangkan hati kita. Maksudnya, kalau kita percaya dan sentiasa bergantung harap pada Allah, Allah pasti akan jaga kita. Jadi kita tak perlu risau pun. Tapi tunggu kejap. Sebelum kita berserah tu, kita kena buat satu benda ni dulu. Kita panggil ia sebagai tawakal. Cuba tengok kawan kita tu. Dia pakai baju kemas dan sopan, tengah senyum bersedia kat luar Dewan Peperiksaan. Tawakal ni maksudnya, kita kena usaha dulu sehabis baik. Macam belajar bersungguh-sungguh, lepas tu barulah kita berserah dan doa pada Allah. Ingat tu, usaha sungguh-sungguh, lepas tu baru berserah. Itulah namanya tawakal. Seterusnya, bahagian 4, kebaikan beriman Al-Hasib, kesan yang baik pada diri kita. Apabila kita kenal dan kita percaya nama Al-Hasib ni, kita automatik akan jadi orang yang lebih baik tau. Ada 3 langkah paling mudah kita boleh ikut. Nombor 1, buat baik. Kita rajin-rajinlah senyum dan tolong orang. Nombor 2, hargai masa. Gunakan masa terluang tu untuk baca buku. Tak adalah kita buang masa je. Dan nombor 3, jauhi dosa. Kita elakkan diri daripada bergaduh dengan kawan-kawan. Nampak? Sangat mudah kan? Ingat tahu 3 ni? Buat baik, hargai masa, jauhi dosa. Okey, masuk bahagian 5. Jom buat kebaikan. Kita mulakan sekarang. Adik-adik, sebenarnya nak buat amalan baik ni tak susah pun tau. Perkara yang ringkas sangat pun Allah dah kira sebagai amalan baik. Contohnya kan, adik tolong ibu susun kuih di dapur, tolong sapu sampah kat ruang tamu, ataupun sekadar ucap terima kasih. Semua perbuatan yang murni ni Al-Hasib nampak.
dan semuanya akan dikira satu persatu. Ni ada satu lagi contoh amalan baik, iaitu jaga diri dan aurat. Cuba adik-adik perhatikan kawan perempuan kita yang manis bertudung tu, dia tengah kemaskan baju dalam almari. Pakai pakaian yang sopan, tutup aurat dan jaga kebersihan diri macam ni pun sebenarnya perbuatan baik yang Allah sangat suka. Yelah, sebab Allah nampak kita sentiasa berusaha nak jaga diri kita supaya bersih dan kemas. Cikgu nak adik-adik sematkan ayat ni betul-betul di dalam hati. Al-Hasib sentiasa nampak perbuatan kita. Jangan salah faham, ayat ni bukan untuk menakutkan kita tau. Tapi sebaliknya, ia bermaksud Allah tu sentiasa ada, temankan kita dan jaga kita setiap masa. Bila kita buat baik, walaupun kita sorang-sorang dalam bilik, jangan risau. Allah nampak, Allah tahu dan pastinya Allah akan berikan pahala untuk kita. Dan akhir sekali, bahagian 6. Ingat Al-Hasib selalu menjadi hamba yang soleh. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, ada satu soalan terakhir untuk adik-adik yang hebat sekalian. Adakah adik-adik semua bersedia nak menjadi hamba yang soleh? Hamba yang sentiasa rajin buat kebaikan, sentiasa ukirkan senyuman dan paling penting, ingat yang Allah itu Al-Hasib? Saya pasti semua akan jawab, ya. Teruskan berbuat baik setiap hari ya. Dan ingat, Al-Hasib sentiasa menyayangi dan akan terus mencukupkan keperluan adik-adik. Jumpa lagi dalam sesi penerangan kita yang akan datang. Teruskan senyuman manis tu tahu?